Kalau beli emas public gold hari ni, jual hari ni, berapa persen public gold potong? 6% hingga 9%. Paling banyak 9. Kalau harga emas naik 10% setahun, lepas tahun kita untung berapa persen? Minimum 1% lah. Minimum lah. Minimum 1%. Tapi kita tak berjual emas dalam tempoh setahun. Minimum saya sebut at least 2 tahun. Nak beli emas, pastikan pakai duit yang nak disimpan at least untuk 2 tahun dan ke atas. Bukan yang nak pergi haji tahun depan, beli emas hari ni. Tak boleh. Nak kahwin lagi 6 bulan, buat simpan emas hari ni. Tak boleh. At least 2 tahun ke atas. Nak guna duit tahun depan, simpan dalam ASB dan tabung haji. Untuk jangka panjang, emas. Salah satu sebab ialah dipanggil spread value, susuk nilai ataupun selisih harga. Saya tak suka guna istilah susuk nilai. Dia bukan susuk nilai. Selisih harga. Jual dan beli. Satu. Yang kedua, harga per gram. Tuan-puan, cuba tengok berapa harga public gold hari ni. Pergi survey kedai emas berapa harga? 620 kedai emas. Harga 99 tak?